kitab ni ya jadi letih penat sikit. Peher ratik dok latih. Ya letih banyak kali dah. Sebab tu kena usaha. Tak tak ada pelik ni. Buku peher tak peher. Masa cikgu mengaji dululah. Tak peher tapi duk dengar situ. Dengar, tak peher, dengar. Seketika Tuhan buka wi peher. Tuhan buka wi nampak. Hak kita tak reti dulu tu. Dia mari kelak ni. Tak ada sia-sia ni. Allah, cikgu ingat masa pergi Kedah. Ngaji dengan almarhum Tuan Guru Haji Soleh bin Musa. Anak murid padak ni. Allah, masya-Allah, mudah nampak. Hak duk pondok dulu mari kelak habis. Tak ada rugi ni. Nak oyak kata Tuhan nak uji dah. Tuhan nak uji tengok. Tuhan nak beri ilmu kepada seseorang. Tuhan nak uji kesungguhan dia, pengorbanan dia. Dia gerbes setara mana, dia bersungguh setara mana. Dalam perjalanan dia tu, perjalanan menuntut dia tu. InsyaAllah kita bersungguh-sungguh beristiqamah. Seketika Tuhan buka hijab sin bang-bang, we masuk. Bila dia masuk molek hak lain, hak lepas dah pergi mari kelak. Ya balatu dah. Kena pakai usaha lah tu. Sebab kalau kita tilik tok guru hak duk pondok besar-besar pun ramai. Pakak menadah. Masa cikgu duk dalam lah. Tak ada mengaji lah nak kau. Duk rebu telur itu ya. Rebu beras. Paduk tengok awak-awak gitu. Awak-awak masuk dalam tu. Baba Karim dalam ni duk gimana hari Minggu? Dek pagi pulang mutugi. Nak minggu. Seketika tanya mereka abel lah. Baba kita gimana? Tanya mereka abel. Lepas tu abel jawab lah. Gimana dengan baba mak mawi. Allah. Mikir kita. Tu setara tok guru, setara ulama yang alim buka pondok besar dah. Tapi seketika ia gerbang masuk gimnadah dengan tok guru tua, tok guru run awuso. Untuk nak ambil barakah kan. Ambil barakah, ambil kepahaman jadi keluar. Padahal kitab terkadang baba baca mana dah. Tapi nak ambil sanad ilmu, nak ambil barakah majlis tadi tu. Dia mau tak tinggal majlis ilmu. Tu ada peringkat tok guru. Allah, pak kita peringkat orang kampung. Tok saya dengar minggu sekali. Tu mikir, masa cikgu mana mikir. Sebab tu masalah ni cikgu sendiri pun di masa yang sama duk muzakarah, duk baca sikit banyak. Cikgu juga buat masa cari menadah tambah 2-3 buah seminggu duk cari menadah. Yalah betul untuk kita nak ambil apa untuk sewa jadi galik nak ambil reti agama tu. Moga kita kalau tanya nak orang saya belakang agama. Tapi buat tilik menjadi halusi berapa orang yang benar-benar pergi cari kaji untuk nak tahu agama. Tu tanda kata saya agama salah satunya menuntut ilmu yang tak tinggal. Itu satu tanda dah. Ada setengah orang lah. Nanti luar molek dulu. Ayat ada. Nanti luar, nanti tenek, nanti suasana tenek. Bila dah. Dunia ni bukan tempat tenek. Dunia ni bukan tempat ambil serenok. Nanti serenok, nanti amin, nanti selamat sehat molek dulu. Tak terbung semua. Sebab dunia ni bukan tempat dia lagi. Sebab tu kita nak buat masa. Tak sana hati tenek lah. Usaha. Ada ratik istiqamah. Majlis-majlis ilmu tadi tu. Mudah-mudahan dengan kita gerbang masa. Buat masa untuk nak tahu agama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pun beri kemudahan segala kehidupan kita dunia. Nanti nak mudah hidup dulu. Bila? Tapi mudah-mudahan buat asbab. Kita istiqamah tak tinggal ni jadi satu asbab buat jalan hidup kita tu mari ketenangan, mari kemudahan dalam bimbingan Allah. InsyaAllah dah.